Tutorial ini akan mengajar anda cara untuk bid di lelongan komersial. Yang pertama, tekan di Commercial Auction. Kemudian, pilih acara lelong komersial yang ingin anda ikuti. Halaman ini menampilkan daftar lot yang tersedia. Anda boleh muat turun list ini hanya dengan tekan di sini. Di atas ini memaparkan masa di mana akan menunjukkan bilakah lelongan ini akan tamat. Di sini anda dapat lihat bid yang telah diletakkan, harga cadangan dan juga jumlah deposit. Sila pastikan kredit anda mencukupi sebelum anda mulakan penawaran. Anda juga boleh melihat informasi kenderaan. Anda perlu tekan di sini. Sekiranya keluar perkataan place bid, ini menunjukkan belum ada tawaran yang ingin diajukan. Jadi katakanlah saya ingin menawar lot 1. Kemudian tekan confirm. Setelah anda klik pada button itu tadi, anda akan menjadi first bidder. Mulakan dengan harga cadangan sehingga ada dua option tawaran yang tersedia. Yang pertama, fixed bid, option 100, 300 dan juga 500. Dan kedua, tombol tawaran set max. Anda boleh pilih sama ada hendak meletakkan jumlah tetap, bid option ataupun meletakkan maximum bid value. Harga maximum bid value haruslah tinggi daripada current bid price. Mari kita lihat. Untuk lot 2, saya ingin bid ke atasnya haruslah lebih daripada 14,600. Saya tetapkan kepada 15,000. Sekiranya ada bidder lain cuba untuk bidkan lot yang sama, maka daripada situ sistem akan naik secara automatik sebanyak RM100 di atas nama anda. Ia akan terus berlaku sehingga harga penawaran melebihi daripada nilai penawaran maksimum yang telah ditetapkan. Ikon ini menunjukkan bahawa anda adalah bidder tertinggi saat ini. Anda juga boleh menambahkan ke favourite anda supaya anda lebih fokus kepada lot-lot yang ingin anda bidder dengan menekan button di sini. Katakan saya sudah menawar pada lot 1 dan lot 2. Kita pergi ke bahagian favourite. Anda akan dapati hanya 2 lot sahaja yang tersedia. Andai kata datang lagi seorang pembida di lot 1, lihat, ini bererti bahawa seseorang sudah pun meletakkan harga yang lebih tinggi daripada anda dan anda boleh melawan kembali dengan harga anda. Dan untuk next bidder pula, katakanlah seseorang melawan anda dengan menempatkan 100. Jadi, nilai berikutnya harus RM14,800. Ia terjadi begitu kerana mereka telah meletakkan RM100 dan sistem secara automatik akan melawan kembali dengan minimum RM100 dan akan berterusan sehinggalah RM15,000. Jika anda lihat, pembida lain sudah pun melawan anda dan telah pun melebihi daripada harga maksimum yang anda letakkan. Jadi, anda perlu mengubah kembali tawaran maksimum yang baru supaya lot ini menjadi milik anda.